pelik. Dan satu lagi benda pelik yang saya tengok tuan-tuan. Benda ni yang saya tengok orang main bubat dengan orang tua saya. Ni benda ni bagi saya pelik jugalah. Kalau tuan-tuan saya taklah pelik. Tengkorak monyet. Tengkorak monyet. Memang berhantu lah. Tengkorak monyet. Tengkorak monyet ni macam tengkorak orang. Betul tak betul? Monyet ni, tengkorak dia sepi macam tengkorak orang. Cuma dia kecil lah. Tengkorak monyet lah. Jadi, cerita tengkorak monyet ni, macam tengkorak orang, cerita tengkorak monyet ni, pada setiap bulan, tuan dia ni, dia akan bagi makan sirap. Dia akan bagi makan sirap. Sirap ni sirap babi. Bukan keraduku lah. Dia akan bagi makan sirap babi. Bayangkan orang Melayu kita dia bagi makan sirap babi. Jadi bagi saya pelik lah. Dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, tengkorak tu, tengkorak monyet tu, dia ikut anak dia balik rumah. Dia meninggal dunia, dia mati dah. Bila dia mati, tengkorak monyet tu, dia akan balik ikut anak dia balik rumah. Contohnya kalau tuan-tuan letak almari kan. Esok tuan-tuan tengok, tengkorak monyet tu ada atas almari TV. Sedangkan benda tu ada kat rumah pak dia. Agak-agak tuan-tuan lah. Tuan-tuan takut cerai bulu rumah lah katanya tuan-tuan. Lepas tu anak dia ambil letak pada rumah pak dia balik. Dia balik rumah, atas almari tu ada balik. Tengkorak monyet tu. Agak-agak lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kena, tuan-tuan rasa macam mana? Jam. Orang ni orang Perak, berlaku kat Perak orang Perak. Jadi dia takut sampai tak boleh balik rumah, tidur kat hotel. Tak boleh balik rumah, tidur kat hotel. Bila tidur kat hotel, hotel. Dia herannya bila tidur kat hotel, benda tu tak ikut. Dia tak ikut. Tidur rumah orang lain pun tak ikut. Akhirnya apa yang berlaku? Anak dia pindah sewa rumah dekat dengan Taiping. Anak dia pindah rumah dekat Taiping. Bila pindah rumah kat Taiping, tengkorak monyet tu dia pergi ikut rumah anak dekat Taiping. Allah tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Tak kacau tuan-tuan kalau kena macam ni. Saya tanyalah kan, tuan-tuan tak rasa kacau ke kena macam ni? Nak kata hidau apa tak ada, cuma dia ikut. Jadi dia tak tahu dah macam mana, dia berubat dalam mata tempat. Akhirnya dia main jumpa orang tua saya. Bila main jumpa orang tua saya naklah tengkorak monyet tu. Nak tengok macam mana. Nak tengok apa. Dan orang tua saya tanyalah, macam mana cerita orang tua ni? Ayah dia dulu hebat. Kedebel lah ayah ni. Dan ayah ni Tok Bomo. Ayah dia Tok Bomo dan orang yang hebat. Kalau setakat anak dia kata, kalau dia dulu duk menajak bendang. Bila menajak bendang ni, tajak tu kena kaki saja, tumbing tajak tu. Hebat ayah dia ni. Buat bendang, buat pakai tajak. Buat tajak. Tajak tahu macam mana? Tajak ni, dia pegang tajak, ulu tajak, dia pusing tu. Tajak bendang ni. Lalu tu. Siapa yang tahu kita tajak dia tak lah. Kenal tak tajak? Tahu kan? Vitamin ada stok ada vitamin ada. Jadi kenal. Baik. Tajak ni dia bukan tajak boleh, dia kena pusing macam tu. Lagu tu. Ambil tajak ni. Dia kena hayun gitu. Bayangkan masa dia hayun tu kena kaki sumbing mata tajak. Hebat ayah dia ni kata lagu tu. Saya kalau ingat mata tajak hebat lah. Kan? Pasal apa sumbing tu. Jadi dan ayah dia ni seorang Tok Bomo lah. Tok Bomo lah. Mati. Jadi orang tua saya tanya, masa ayah hidup, apa yang ayah buat? Dia kata setiap bulan dia kata ayah dia akan bagi makan sirap babi. Jadi sirap babi tu benar, dia akan letak sirap tu dalam mangkuk putih. Dia akan letak penuh mangkuk putih penuh. Dan dia akan letakkan tengkorak monyet tu di dalam mangkuk sirap tu.
Dan bangun pagi esok, sirat tu akan kering.